Orang selalu nampak kereta mewah ni macam best kan? Tapi memang best pun. Dengan keselesaan dia tu, laju dia tu. Kalau cerita pasal design, memang confirm dapat premium lah. Tapi korang kena ingat, nak pakai kereta mewah ni semestinya didatangi dengan maintenance yang mewah. Sebabnya, kalau kita cerita pasal kereta biasa ni, minyak enjin pun mungkin boleh pakai yang biasa-biasa saja. Tapi, kalau kita cerita kereta yang mewah ni, minyak dia tu mesti kena pakai ikut spek dia dan mesti pakai brand yang high-end punya. Bagi contohnya, kalau dekat bengkel kami ni, kita akan recommend kepada customer untuk pakai minyak brand Champion. Minyak ni semestinya minyak high-end dan memang betul-betul berkualiti. Lepas tu pula, bila pakai kereta mewah ni, enjin kereta dia tu semestinya mempunyai horsepower yang cukup tinggi. Jadi kalau pakai kereta mewah ni, kau jangan nak mimpi lah nak jimat minyak macam kereta Beza tu. Memang confirm tak dapat punya. Minyak petrol pun korang dah tak boleh pakai round 95 tu. Mestilah kena pakai round 97 kan. Kereta mahal kan, takkan nak pakai minyak petrol yang murah pula. So itulah alasan kenapa kalau korang pakai kereta yang mewah ni, ia didatangi dengan maintenance yang mewah. Jadi sebelum korang beli kereta yang korang idam-idamkan tu, yang penuh bergaya, penuh kemewahan tu, korang fikir-fikirlah dulu, korang mampu tak nak tanggung dia punya maintenance pada masa akan datang. Itu sajalah sedikit perkongsian aku kepada korang. Untuk korang dekat luar sana tu yang menggunakan kereta Continental, jika korang masih mencari bengkel untuk baik pulih kereta korang tu, boleh je datang dekat bengkel kami, Transmart Autobans, Berhampiran, Cyberjaya dan juga Putrajaya.